Hidup kita ni semestinya berpandukan sunnah-sunnah Nabi dan siapa sangka setiap solat kita ni ada 500 sunnah yang sangat mudah diikuti. Ni saya sekarang tengah duk blackout jadi saya boleh explain semudah yang mungkin lah. So kisahnya saya baca buku ni, tajuknya pun dah tunjuk intipatinya, 500 sunat-sunat solat. Straight to the point saya bagi tahu, gaya penceritaan buku ni memang simple, sesuai dibaca waktu kita letih pun ataupun waktu dalam blackout macam ni. Kita start dulu dengan isi kandungannya macam korang tengok. 13 sunat sebelum solat, 2 kat sini, 11 kat sini dan juga ada 6 kat tengah-tengah ni, kita tak lupa yang tu. Yang ni sunat sebelum solat sahaja, semasa berdiri dengan betul tu. Kemudian kita explore pasal sunat niat dan sunat masa angkat tangan tu je dah banyak, 18 dia bagi tu. Jom kita tengok yang tu. Dia start dengan 27 sebab perkara-perkara sebelumnya tu pun dah 26 sunat. So 27 tu ada 4 details. Jangan getarkan huruf ra pada kalimah akbar. Turun ke 28, tak mendepa kedua tangan ni. Tolong terutamanya masa kat solat berjemaah tu. Kita pergi masjid ataupun kita pergi surau nak solat berjemaah, kita tak pergi kolam renang untuk buat kuat lentang sampai orang sebelah kena siku. Memang sakit. 29 ni pun jelas juga. Tak angkat kedua tangan lebih dari kedua bahu ke belakang. Dan ada banyak lagi lah. Macam 36, 37, 38 dan 39 ni je pasal jari kita waktu duk angkat takbir tu. 4 sunat kat jari saja. Banyak sunat lagi kat tapak tangan semua tu. Of course, kita tak boleh adopt 500 sunat tu sekelip mata dalam solat kita ni. Kita boleh start sikit-sikit dulu. Mungkin boleh ingat sunat-sunat hingga habis Al-Fatihah dulu bagi master yang tu sebelum continue lagi. Dalam banyak perkara yang diceritakan, sunat memberi salam lah yang paling banyak. Sekejap saya cari dulu. Ni dia. Boleh tengok tu 30 dan 4 kat sini. Combine all together ada 34. Maka kita start lah kat sunat-sunat tersebut. Bermula dengan 325 ni ada doa selepas memberi salam. Sunat ke 326 menyebut salam yang sempurna. Memberi salam menyebutnya tu dengan sempurna. Dan here's the best part. Muka dan wajah hadap kiblat dan beri salam. Dan kita kena diam sebentar antara dua salam tu. Tempoh diam tu bagi padan lah dengan bacaan subhanallah. So buku ni sangat bermanfaat. Isu dunia kita kejar, fakta sains kita kejar, tapi rukun dalam ibadah macam contohnya rukun qauli tu kena faham betul-betul, serta sunnah Nabi pun kita kena pulun lagi power daripada isu dunia dan fakta sains. Dan of course 27 sunat untuk melakukan perkara yang tidak digalakkan. Agaknya apa tu? Korang boleh dapatkan buku ni terus kat beg kuning. Buku ni memang bermanfaat untuk hiasi solat kita dengan sunnah-sunnah baginda. Boleh dapatkannya kat beg kuning dan